السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدا ونعوذ بك من شر نفسنا. رضي الله تعالى عن صاحب هذا الكتاب العظيم وأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، ورضي عنا بهم وحشرنا في زمرتهم في يوم الدين في جنة النعيم. اللهم آمين. أما بعد. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita dalam kuliah Asy-Syama'il Asy-Syarifah, sebuah kitab yang dihimpun dan dikarang oleh imam besar kita, Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah malam ini kita akan baca beberapa hadis yang bermula daripada muka surat 272, itu hadis yang ke 476, yang diriwayatkan oleh Habis. Kata beliau, kana ya'muru nisa'ahu idza aradat ihdahunna an tanama an tahmada 33 wa tusabbiha 33 wa tukabbira 33. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh isteri-isterinya, termasuk anak-anak perempuannya, bertahmid 30 kali, 33 kali, bertasbih 33 kali, dan bertakbir 33 kali sekiranya ada di kalangan mereka yang ingin tidur. Jadi hadis ni nak ceritakan kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan satu amalan sunat kepada golongan wanita hatta golongan lelaki, iaitu mengamalkan zikir yang masyhur, yang ma'thur, datang daripada baginda Nabi SAW, iaitu 3 jenis zikir. Yang pertama tasbih dengan mengucapkan subhanallah. Yang kedua tahmid dengan diucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga takbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, seperti mana yang kita selalu ucap selepas kita selesai solat. Jadi nak abang kata bertasbih, bertahmid dan bertakbir ni bukan sekadar disunatkan selepas solat. Ada riwayat yang mengatakan bahawa disunatkan selepas solat. Barang siapa yang mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir selepas solat akan diampunkan dosanya sebanyak mana pasir di pantai. Tapi hadis ni nak menegaskan kepada kita bahawa ada lagi waktu-waktu yang kita digalakkan berzikir, khususnya sebelum kita tidur. Sebab apa? Sebab bila kita zikir, 3 jenis zikir ni, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa. Allah Taala menyucikan dosa. 3 jenis zikir ni termasuk daripada amalan bertaubat. Kita berzikir kepada Allah, mana kita menyucikan Allah daripada kekurangan, dan kita juga ingin menyucikan diri kita daripada dosa. Kita mengucapkan subhanallah, maknanya usabbihuka subhanak, iaitu kita menyucikan Allah. Unazzihu, tasbih bermakna tanzih. Kita mengucapkan subhanallah maknanya kita menyucikan Allah.
Menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan makna kita beriktikad dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kekurangan dan tiada sifat kemanusiaan ataupun sifat makhluk. Allah Ta'ala tak ada sifat kekurangan dan tak ada sifat makhluk. Dan kita bertahmid kepada Allah, tahmid, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita meletakkan semua jenis kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada puji sesama kita, puji kita kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk, puji Allah kepada diri dia sendiri, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah. Semua jenis puji itu alhamdulillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memuji sesama kita, itu pada zahir saja. Pada hakikatnya kepujian itu dikembali kepada Allah, bukan kepada kita. Kita memuji saudara-saudara kita, memuji kawan-kawan kita, puji itu pada zahir kita memujinya, tetapi hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, taufik dan hidayah supaya orang yang kita puji itu melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita diterjemahkan Allah Maha Besar. Yang dimasukkan dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan makna Allah Ta'ala itu ada saiz. Hasya lillah, mustahil bagi Allah. Yang dimasukkan dengan Allahu Akbar itu mana Allah Maha Besar dengan makna peringkat Allah paling besar. Tidak ada satu kedudukan, tidak ada satu peringkat pun yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala, ke atas Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Allahu Akbar, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Allah Taala Maha Besar. Akbar, lebih besar daripada segala-galanya. Kalau kita seorang yang melakukan ibadat, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada ibadat kita kepada Dia. Kita buat ibadat kepada Allah, tapi peringkat Allah lebih besar daripada ibadat kita. Kita berzikir kepada Allah, tetapi zikir Allah lebih besar daripada kita. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Zikir Allah itu lebih besar. Mana? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat engkau. Kita ingat kepada Allah tu satu benda yang besar, tetapi Allah mengingati kita tu lebih besar lagi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala Akbar, lebih besar daripada ibadat yang kita buat. Semua ibadat yang kita buat bagi Allah Subhanahu wa taala kecil ya. Allahu Akbar. Lebih besar daripada semua maksiat yang kita lakukan. Kita melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, di sisi Allah kecil ya. Allah boleh mengampunkan segala-galanya. Bila kita memahami makna-makna zikir yang kita baca ni, kita berzikir dan kita memahami, menghayati, maka Allah Subhanahu wa taala memaaf dan mengampunkan dosa-dosa kita. Khususnya kita baca sebelum tidur, kemudian kita tidur dalam keadaan bersih. Allah Taala ampunkan dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak pasir di pantai. Allah Taala ampunkan. Mana kita tidur dalam keadaan bersih daripada dosa. Tapi dosa tu dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa kita dengan makhluk. Kalau dosa kita dengan Allah Taala bersih, tetapi dosa kita dengan makhluk masih lagi ada, maka belum lagi bersih. Betullah kita memaafkan semua manusia-manusia yang lain sebelum kita lena atau kita tidur. Tidak ada satu pun perasaan benci, hasad, dengki, marah kepada manusia lain sebelum kita tidur. Kita hapuskan benda tu. Kita tidur dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang. Jadi baginda Nabi SAW mengarahkan isteri dan anaknya bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebelum mereka tidur. Sebahagian daripada fadilat ataupun kelebihan bertasbih, bertahmid dan bertakbir adalah mengundang rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala.
pintu rezeki kita kadang-kadang terhijab sebab dosa-dosa kita. Bila kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, Allah Ta'ala bersihkan dosa kita, insya-Allah. Kemudian hijab Allah Ta'ala buka, jadi pintu rezeki kita insya-Allah akan terbuka luas dan rezeki datang mencurah-curah. Rezeki yang kita maksudkan bukan sekadar wang ringgit dan harta saja. Itu rezeki yang hissi yang dapat tengok dengan mata kasar kita. Di sana ada rezeki yang lebih besar daripada tu, iaitu rezeki yang lebih besar nikmatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya rezeki ilmu, contohnya rezeki iman. Iman tu rezeki. Iman kita tu lebih besar daripada wang ringgit yang kita dapat. Kalau kita ada wang ringgit satu dunia ni pun, tapi tak ada iman, wal-ayazubillah, tidak ada nilai. Iman kita itulah yang mau menjadi tiket untuk kita masuk dalam syurga, bukan wang ringgit kita. Nampak kata iman tu rezeki yang paling besar sekali. Tidak ada rezeki yang lebih besar daripada iman. Bila seorang tu mendapat merasai keimanannya dan memahami bahawa Allah Ta'ala kurniakan kepadanya iman, maka dia patut bersyukur kerana iman itu nikmat yang paling besar. Lebih besar daripada dunia dan isi kandungannya. Maka diampunkan dosa kita dan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada keesokan harinya, insya-Allah. Kemudian hadis seterusnya, hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana ya'muru bil hadiyati silatan bainan nasi. Baginda Nabi SAW menyuruh manusia saling memberi hadiah supaya mengeratkan hubungan antara mereka. Hadis ni hadis yang kita dah baca sebelum ni, iaitu baginda Nabi menyarankan kepada kita sekiranya kita ada perbalahan ataupun sebarang hubungan yang tidak baik dengan saudara kita yang lain, maka antara cara kita nak mengeratkan balik hubungan tu adalah dengan hadiah. Dengan hadiah, dengan kita memberi hadiah. Kalau kita tak mampu nak memberi hadiah, kita berikan sedekah. Sedekah yang bukan daripada wang ringgit. Antaranya tabassam fi wajhi akhik, itu senyum pada wajah saudara kita. Sedekah. Senyum pada senyum kepada wajah saudara kita, itu satu sedekah. Itu sebahagian perkara yang dapat menghubungkan silaturahim. Jadi orang yang menghubungkan silaturahim, rajin menghubungkan silaturahim, Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Ada riwayat yang sahih. Hadis seterusnya daripada Asma radhiyallahu anha, hadis sahih. Kana ya'muru bil ataqati fi salati al-kusufi, fi salatil kusufi. Dia tak ada alif lam tu. Fi salatil kusufi. Dia mudhaf ilaih tu. Dia tak ada alif lam, dia bukan sifat. Fi salati al-kusufi. Maksudnya baginda Nabi SAW menyuruh supaya dimerdekakan hamba ketika solat gerhana. Jadi baginda Nabi SAW bila berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, baginda Nabi akan solat dengan para sahabat dengan kaedah yang kita tahu, solat gerhana tu. Dan baginda Nabi SAW akan berkhutbah dan mengarahkan, meminta para sahabat, mentarghibkan, menggemarkan para sahabat untuk membebaskan hamba. Apa sebab dia? Sebab gerhana matahari dan bulan ni dia sebahagian dari tanda-tanda yang menggerunkan dan menakutkan bagi baginda Nabi SAW dan bagi orang yang beriman, orang yang memahami. Gerhana bulan dan gerhana matahari ni dia sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala tunjukkan sikit saja kebesarannya dengan bagi matahari dan bulan gerhana. Jadi bagi orang yang memahami perkara tersebut,
Antara Rasulullah SAW, manusia yang paling faham lagi berkaitan dengan urusan Allah. Baginda Nabi sangat gerun dan takut, dan sebahagian daripada kaedah baginda Nabi SAW ketika mana berhadapan dengan perasaan gerun dan takut kepada Allah, iaitu bersedekah. Termasuk juga membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Jadi para sahabat pun melakukan perkara tersebut kerana memahami apa yang baginda Nabi SAW kehendaki. Begitu juga di dalam urusan menolak bala. Dalam urusan menolak bala juga sama juga, iaitu kalau seorang tu ada hamba, digalakkan membebaskan hamba. Pada zaman kita tak ada lah hamba. Zaman kita tak ada hamba. Hukumnya ada, hukum hamba tu ada, tetapi hamba tu tak wujud dah zaman ni. No? Islam datang untuk memberteraskan ataupun menghilangkan adat hamba, adat seorang itu menjadikan seorang yang lain hamba, ataupun adat memperhambakan manusia yang lain. Itu adat jahiliah. Dia telah hukum masih ada dalam kitab-kitab fiqh, hukum hamba masih ada, tetapi hamba tu tak ada lah. Kalau nak ada balik, dia ada syarat-syarat dia lah. Jadi zaman dulu banyak hamba lah. Khususnya zaman pemerintahan Islam dulu banyak hamba. Zaman pemerintahan Abbasiyah, zaman pemerintahan Utsmaniyah, Umayyah, khususnya zaman Abbasiyah, sangat banyak hamba. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada khalifah-khalifah Islam ketika tu, mereka gemar mengumpul hamba. Mereka suka kumpul hamba. Sama ada hamba lelaki atau hamba perempuan. Setiap khalifah tu berlambak hamba, ribu-ribu hamba mereka. Hamba lelaki mereka jadikan sebagai angkatan tentera dan orang pelayan mereka. Adapun hamba perempuan mereka jadikan sebagai pelayan dan mereka meniduri hamba-hamba tersebut. Sampai ke tahap sebahagian khalifah tu, mereka sangat cenderung cinta kepada dunia, sehingga cinta kepada hamba menyebabkan mereka lalai dengan hamba-hamba wanita mereka, mengabaikan pemerintahan mereka, dan menyebabkan Islam makin lemah. Itu antara faktor kelemahan khalifah-khalifah Islam pada zaman Abbasiyah khususnya, adalah disebabkan kecanduan khalifah-khalifah terhadap hamba-hamba wanita yang dibeli daripada luar negara, antaranya dibeli di Turki dan sebagainya. Masyhur, benda ni masyhur. Jadi hukumnya masih ada, tapi hamba tak ada dah. Kemudian hadis seterusnya, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kana ya'muru an nastarqiya min al-'aini. Nastarqiya ay na'mala ar-raqiyah min syarril 'ainil hasidah. Baginda Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah, menyuruh manusia untuk melakukan ruqyah. Ruqyah ni bacaan doa yang diajar oleh Nabi agar dapat menyembuhkan penyakit ain. Penyakit ain. Masuk nastarqi ialah melakukan ruqyah kerana kejahatan mata yang dengki. Apa itu ain? Ain ni al-ain. Al-ain ni satu jenis penyakit yang menimpa seorang apabila dia dipandang ataupun dilihat oleh manusia lain. Dia bukan sihir, dia bukan sihir ain. Kalau orang nisbahkan ain kepada sihir, dia tak betul ya. No? Sebab sihir dia lain. Dia bukan sekadar memandang, dia perlu kepada proses belajar dan mempraktikkan ilmu yang dia belajar, dan kena berdamping dengan syaitan, baru dia berlaku sihir. Sihir tak dapat tidak dengan syaitan, dia ada berdamping dengan syaitan ataupun jin, jin kafir ataupun jin fasik. Itu sihir. Adapun ain dia bukan sihir. Ain ni dia datang daripada mudarat yang Allah Ta'ala bagi melalui pandangan manusia lain.
Contohnya seorang manusia, alhamdulillah, dia tengok sesuatu dengan pandangan hasad. Dia tengok sesuatu dengan pandangan yang hasad. Maka mungkin bukan semua berlaku tak. Bukan kata semua orang yang hasad tengok jadi ain tak semua. Dengan izin Allah. Seorang melihat manusia lain, saudara dia lain dengan pandangan hasad dalam hati dia, dengki, benci. Maka ada kalanya, bukan biddaruri, ada kalanya Allah Ta'ala izinkan memberi kemudaratan kepada orang yang dilihat. Dia sakit, orang tu sakit. Orang yang dia tengok tu sakit. Itu yang pertama. Ataupun seorang tu dia tengok satu keindahan yang ada pada manusia lain, dia terlalu kagum dengan keindahan tu, dan dia terlupa bahawa keindahan tu daripada Allah, dan lupa mengucapkan subhanallah, pun boleh jadi ain. Contohnya anak-anak kecil, sebab tu tak digalakkan anak-anak kecil dipamerkan, khususnya di media massa. Tak digalakkan dipamerkan. Sebab apa? Sebab dibimbangi ada mata-mata yang melihat, walaupun dia kagum, tapi dia kagum dan dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala nak uji si bayi tadi ni, maka dia kena ain. A'udzubillah. Dia dua punca, dua sebab. Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun. Ain tu benda yang sebenar berlaku, memang berlaku, realiti berlaku. Pada zaman Rasulullah dah wujud. Sebab tu kita baca hadis ni. Nabi SAW pernah sekali satu hadis atau satu riwayat yang berlaku pada para sahabat, iaitu Al-Amru. Ketika mana dia satu hari dia jalan dekat dengan seorang sahabat yang lain, iaitu Sahl. Dia jalan, waktu tu Sahlu ni dia tengah duduk mandi. Jalan, dia terlihat Sahlu ni mandi. Orang zaman dulu ni bukan macam kita duduk rumah, kadang-kadang mungkin dia mandi sungai ke apa kan. Jadi dia terlihat badan sahabat tu, Sahlu tu, Sahal lah. Al-Amru ni dia tengok badan Sahal ni, dan dia kagum dengan kulit Sahal ni. Dia kata, aku tak nak tengok kulit yang cantik ni seolah-olah kulit seorang wanita. Dia tengok kulit macam wanita. Dan lelaki dia bukan dia naik syahwat ke ada, dia kagum saja. Tapi dia lupa mengucapkan subhanallah, dia lupakan bahawa benda tu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Sahal tadi ni lepas beberapa hari jatuh sakit. Bila jatuh sakit, sahabat panggil Rasulullah SAW, beritahu kata Sahal ni sakit. Rasulullah Mezirah. Rasulullah bila tengok, Rasulullah tahu. Rasulullah ni Allah Ta'ala buka mata hati, dan Rasulullah tahu benda ni. Rasulullah tanya, agak-agak kamu siapakah punca penyakit ni? Jadi dia beritahu, Sahal beritahu, puncanya mungkin Amr. Al-Amr bin Rabi'ah yang tengok dia. Rasulullah panggil Amr bin Rabi'ah mai. Kemudian Rasulullah marah secara terbuka. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapakah seorang kamu nak membunuh saudara kamu yang lain? Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu. Rasulullah kata, kalau seorang tu melihat saudara dia yang lain dan dia kagum dengan saudara dia, falyad'u lahul barakah, maka doalah kepadanya barakah. Maknanya Allah barik fik. Kalau kita tengok satu kebaikan yang ada pada saudara kita, kita doa semoga Allah memberkati kamu. Sama ada pada diri dia, ataupun pada keluarga dia, ataupun pada apa yang dia dapat, nikmat yang dia dapat. Dia dapat rumah baru ke, kereta baru ke, apa-apa benda yang duit ke apa. Kita doakan Allah barik fik. Ya, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Berkati itu mana Allah Ta'ala menambahkan kebaikan. Kita doa Melayu apa? Semoga Allah Ta'ala memberkati. Ataupun kita sebut mubarak. Kalau Arab sebut mubarak. Atau barakallahu fik. Semoga Allah memberkati kamu. Nah, kita jarang lah Melayu kita.
Ataupun kita sebut mubarak. Mubarak ni mana? Semoga Allah, orang yang dia berkati. Mana semoga Allah Ta'ala memberkati. Jadi bila dia mai, Rasulullah sabda macam tu, suruh doa. Kemudian Rasulullah arahkan Amr bin Rabi'ah tadi ni ambil wudu, ambil air, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, kepala, basuh lutut, hatta basuh bahagian dalaman dia. Dan air tu ditadah. Daripada air tu lah diambil dan dimandikan. Siapa? Dimandikan Sahal tadi ni, yang sakit ain tadi ni. Mandi. Air yang lebihan basuh tadi ni, Rasulullah ambil dan Rasulullah mandikan. Kata ulama, perbuatan ni hanya mustajab, mujarab bagi orang yang betul-betul yakin dengan amalan baginda Nabi SAW. Adapun golongan yang mempelekehkan ataupun merendah-rendahkan perbuatan ni ataupun mempersendakan, kalau dia buat takkan jadi. Dia hanya orang yang betul-betul yakin dengan apa yang baginda Nabi SAW buat, dia tiru, dia buat, insya-Allah jadi, lega penyakit ain tu. Ya. Jadi ada dua benda di sini. Yang pertama, yang mengetahui penyakit ain tu Nabi SAW. Tak peliklah Nabi SAW dia mengesan penyakit tersebut. Allah Ta'ala berikan wahyu, Allah Ta'ala bagi ilham, Allah Ta'ala ajak baginda Nabi, dia tak pelik. Baginda Nabi tengok dia sakit, baginda Nabi tahu ni penyakit ain. Dia bukan manusia biasa Nabi. Kita tak boleh kias Nabi dengan kita. Kita tak boleh kias kita pun boleh buat macam Nabi. Mana tengok kita tahu ni ain ni. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Nabi bukan orang jalan-jalan. Kalau nak boleh pun, dia pewaris Nabi boleh. Kalau nak boleh macam Nabi ni pun pewaris dia. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi para anbiya. Masuk mewarisi Nabi SAW. Mana ilmu yang ada pada Nabi diwarisi pada apa? Diwarisi pada para ulama. Para ulama yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, mungkin dia beri kesan ulama akhirat. Ulama yang bertakwa, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ahli zikir, ahlillah. Ulama macam ni dia beri kesan. Sama ada ni penyakit ain, ini sihir, ini bukan sihir, ini gangguan mental seseorang. Dia beri kesan benda ni. Allah Taala bagi kepada dia kelebihan yang Allah Taala tak bagi kepada kita. Kita boleh kias, kita pun boleh, tak boleh. Dia bukan jenis itu, dia jenis kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda itulah yang perlu kita faham supaya kita tak tertipu dengan manusia yang ada kalanya mendakwa demikian. Dekat senang benda ni. Kadang-kadang dia dakwa benda ni penyakit ni padahal bukan penyakit. Kadang-kadang mendakwa sihir, bukan sihir. Kadang-kadang mendakwa jin dan sebagainya, mana dia kadang-kadang benda tu tak ada kaitan pun. Sebenarnya bukan masalah jin, bukan masalah ain, bukan masalah sihir. Kebanyakan yang berlaku adalah masalah jiwa orang yang sakit tu. Tak ada kaitan pun dengan jin. Masalah jiwa. Kalau ada kaitan bersikit sangat. Bukanlah sampai ke tahap tak boleh nak berpisah dah. Dia bukan macam tu. Sebab itulah dia hanya al-ulama warasatul anbiya. Dia boleh kesan benda ni. Ada kalanya seorang tu berpuluh tahun didakwa sebagai penyakit ni, jin, gangguan dan sebagainya. Dia mendakwa. Bila seorang tu mendakwa, orang bukan ahli dia mendakwa, ni penyakit jin, gangguan, sihir dan sebagainya. Maka orang yang sakit tadi dia akan beriktikad, akan percaya dengan dakwaan, dengan nasihat yang bukan amanah. Orang yang bukan amanah tadi dia terima nasihat dia, ni akidah. Mai pula orang lain bagi tahu ni jin, dia tambah lagi. Jadi benda tu akidah dia. Dia tertanam dalam hati dia. Dia lebih percaya dengan dakwaan tu, lebih percaya pada Quran dan hadis. Lebih percaya pada Quran dan hadis. Disebabkan oleh orang yang menasihati pesakit tadi, orang yang bukan amanah, bukan ahli dia. Bukan amanah. Dia tak amanah. Dia bukan ulama. Jadi menyebabkan penyakit tu dia sendiri yang mencipta.
dan ditambahkan dengan tekanan-tekanan, kepercayaan-kepercayaan yang ditanam dalam hati dia. Banyak kalau kita jumpa dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita pergi dekat orang yang soleh, kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun dia sakit benda-benda tu, kita pergi ke orang yang soleh 5 minit dah selesai benda tu. Dia bukan masalah jin, bukan masalah dalam hati dia. Walaupun dia orang yang solat, walaupun dia orang yang rajin puasa, rajin berzikir, tapi jiwa dia kosong. Keimanan dia dengan Allah tu tak kurang, terlalu nipis berbanding dengan keimanan dia dengan kalam-kalam, cakapan-cakapan orang yang tak ada amanah dalam, khususnya dalam agama. Ya. Fatul buyut min abwabiha. Sebab tu kita nak masuk rumah tu kena pintu dia. Kalau kita sakit dari segi sakit jasmani, kan, tentulah kita pergi cari doktor yang paling pakar. Kan. Doktor pakar bukan senang dia nak bagi ubat, dia check dulu. Dia tak senang-senang bagi ubat. Dia suruh scan ni, pergi check ni, X-ray, baru dia bagi last, dia bagi. Itu pakar, dia amanah. Gitu juga ulama, dia pakar dalam penyakit rohani dan jiwa. Dia pun pakar, dia pun yang amanah. Dia pun tak senang menghukum dan tak senang untuk meletakkan sesuatu bebanan kepada pesakit tadi ni. Banyak benda ni berlaku, dan dalam kehidupan kita tengok terlalu banyak benda ni. Terlalu banyak. Ada satu kisah, tuan-tuan. Kisah seorang perempuan kisah terlalu banyak. Ini satu juzuk kecil daripada kisah dia. Itu seorang perempuan, dia hidup dengan suami dia. Dia ada anak ramai. Suami dia ni dia kerja offshore. Dia kerja di tengah laut. Jadi dia akan balik rumah 4 bulan, bawa duit yang banyak. Dia pergi kerja 4 bulan, cuti 4 bulan. Kerja 4 bulan, cuti 4 bulan. Esoklah. Ada setengah 3 bulan, 6 bulan. Ni yang ni 4 bulan. Jadi bila dia balik, bini dia benci kat dia. Bini tak suka. Tapi bila dia pergi kerja, bini dia rindu kat dia. Dan dia pergi jumpa si fulan. Tanya pandangan, kita ni sihir pemisah dan sebagainya. Dia tertekan. Dia tertekan. Sehingga menyebabkan si perempuan tadi, dia sendiri pun jadi kadang-kadang dia lupa diri. Kan? Jadi ditambahkan lagi nasihat-nasihat yang lain mengatakan dia pun ada masalah juga, gangguan dan sebagainya. Kan? Jadi bila dia jumpa orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ulama tu tanya dia, kamu benci suami kamu tu sebab apa? Dia tak tahu sebab apa. Kamu benci suami kamu tu bila dia balik terus benci ke? Lama sikit baru benci. Dia kata tak, balik tak benci lagi. Baliklah seminggu baru benci balik. Bila dia pergi, keluar pergi kerja, rindu. Bila balik, seminggu tu okey lagi, lepas tu benci balik. Jadi orang soleh ni, Tok Guru ni kata itu bukan sihir. Kamu tak kena sihir, suami kamu tak kena sihir, kamu pun tak kena sihir. Kamu pun tak sakit, suami kamu pun tak sakit. Punca masalah kamu ialah masalah suami kamu kurang zikrullah. Tak berzikir kepada Allah, jauh daripada Allah. Dia kerja, dia tak jadi ketua keluarga yang baik. Dia kerja, dia balik cari duit. Cari duit, mai bagi duit kat keluarga dia. Bagi dia duit itulah segala-galanya. Tapi agama dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jauh. Dia tak bagi iman, dia tak bagi rohani, dia tak bagi motivasi kepada isteri dia yang dia tinggal lama, dia tak bagi apa, dia hanya balik bagi duit. Dan dia orang yang lalai, tak kurang zikrullah. Tak zikir kepada Allah, alik dengan dunia dia.
Dan si perempuan ni juga, orang soleh tu kata, kamu bukan kena sihir. Bukti dia, kalau kamu disihir, suami kamu pijak rumah kamu tu, terus kamu akan benci. Tak ada sihir. Tapi dia mendapat nasihat, demikian. Sebenarnya tak nasihat. Puncanya, diri kamu, tekanan. Dia tinggal kat oleh suami 4 bulan, dia kena jaga anak-anak dia. Tekanan perempuan. Suami dah balik dalam keadaan tak menguruskan rumah tangga dengan baik. Tekanan. Bila tekanan, kadang-kadang ada kalanya tak sedar diri, meracau dan sebagainya. Itu punca daripada tekanan yang terlalu melampau. Bukan, tak ada kaitan dengan sihir, tak ada kaitan dengan, tak ada. Ubatnya ialah zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah menenangkan hati. Itu punca dia. Banyak contoh-contoh yang kita boleh lihat dengan depan mata, kadang-kadang sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun dia percaya dengan perkara tersebut, tapi sebenarnya punca dia bukan masalah yang dia percaya tu. Punca dia, ubat dia daripada diri dia. Ad-dawa fi qalbik. Kata orang soleh, ubat tu adalah hati kamu. Ubat tu ada pada diri kamu sendiri. Ini Nabi SAW. Nabi ajak kaedah-kaedah tertentu sebab Nabi SAW dapat mengesan perkara tersebut. Jadi baginda Nabi bagi ubat yang bertepatan dengan penyakit. Dan ini juga menunjukkan bahawa penyakit ain memang wujud. Dan bukanlah jenis sihir. Sihir wujud sebab baginda Nabi SAW pun pernah kena sihir. Baginda Nabi SAW pun pernah disihir. Seperti mana kita maklum. Sehingga kan baginda Nabi SAW bila buat sesuatu, baginda Nabi SAW rasa seolah-olah tak buat lagi. Dia buat sesuatu tapi rasa tak buat lagi. Kadang-kadang tak buat lagi tapi rasa macam nak buat dah. Baginda Nabi SAW disihir dalam fatrah, sebagian ulama kata sebulan. Tapi fatrah baginda Nabi SAW disihir bukan fatrah turunnya wahyu. Wahyu tak turun waktu tu. Baginda Nabi SAW disihir, wahyu tak turun. Maknanya tak perlu keluar untuk sampai ke wahyu. Tak ada kaitan dengan syariat. Tak menjejaskan akidah baginda Nabi. Akidah Nabi tak terjejas, syariat Nabi, ibadat Nabi pun tak terjejas. Cuma baginda Nabi rasa benda tu rasa macam dah buat tapi tak buat. Kadang-kadang rasa macam buat dah tapi rasa macam tak buat lagi. Sekat tu ya. Kadang-kadang rasa lemah badan dan sebagainya. Tapi tak ada kaitan, tak melibatkan syariat dan akidah. Harus. Jadi ulama kata harus para rasul itu sakit ataupun disihir. Dengan syarat tidak mengganggu urusan dakwah mereka. Jadi baginda Nabi SAW sihir, kemudian baginda Nabi diberikan, baginda Nabi SAW didatang ke wahyu oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril beritahu, kata, engkau telah disihir dengan 11 ikatan dan sihir itu ditanam di sebuah telaga. Mungkin Nabi SAW mengarahkan dua orang sahabat pergi ambil benda tu. Dan ketika mana dua orang sahabat ambil benda tu, mereka dapati bahawa memang ada 11 simpulan. Yang mana ada pada simpulan tu rambut baginda Nabi SAW. Rambut baginda Nabi. Kemudian Sayyidina Jibril bagi wahyu kepada baginda Nabi SAW, suruh baca 11 ayat bertepatan dengan 11 simpulan tu. Jadi baginda Nabi bila baca satu ayat, satu simpulan terbuka. Satu ayat, satu simpulan terbuka. Mana ayat dia? Ayat yang kita baca tu lah. Mu'awwizatani. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua-dua ayat tu kalau gabung dia semuanya ada 11 ayat. Tolak bismillah lah. Jadi setiap kali baca qul a'udzu birabbil falaq terungkai satu ikatan sampailah habis. Minal jinnati wan nas terungkai 11 tu. Kemudian baginda Nabi SAW sembuh. Nampak kata benda tu wujud, tapi bukan kata semua tu mudah berlaku. Ada kalanya Allah Ta'ala uji, wala'ayazubillah, kita minta lindung. Ada kalanya Allah Ta'ala uji seorang, tapi bukanlah bila sakit tu semua sihir, bukan semua ain, semua syaitan je. Tak. Bukan senang. Syaitan bukan senang nak rapat kita, sebab kita manusia, khususnya orang yang semayang, susah.
Dia susah nak dekat dengan kita, susah. Dia susah. Orang yang semayang, orang yang ada iman, dia ada nur. Ya? Dia ada nur, dia boleh terbakar. Teman-teman orang yang soleh lagi lah, dia boleh terbakar. Yang ala kulli hal, kita percaya bahawa semua itu wujud, dan kita berlindung daripada Allah, daripada semua perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita, kerana kita tak mau kemudaratan tu mengganggu kita dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita tak mau. Jadi kita minta lindung daripada Allah semua tu. Kerana kita hidup ni banyak urusan-urusan penting yang kita nak buat. Alhamdulillah, kita minta lindung semua tu supaya urusan-urusan ibadat kita, urusan-urusan kerja dunia dan akhirat kita berjalan dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبجاه سيد الأولين والآخرين وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله